Kau ni dah balik sekolah tak hati nak tukar baju ke? Pasukan Pemerhati Sementara Interim Observer Tim IOT diketuai Atasir Pertahanan Malaysia sedang menjalankan pemeriksaan keselamatan di sempadan Kemboja. Pasukan Baba memang terlibat dalam satu siri pergolakan. Kau ingat Baba tu dekat-dekat ke? Jauh tahu tak? Lepas tu kau balik buat apa? Betul lah Pak Ali cakap Baba memang hero. Milih kau buat pandai pula. Kau pun belum lahir lagi time tu. Aku baca surat Pak Ali bagi kat Baba. Surat? Lepas tu kau balik buat apa? Kamu masih belum tahu segala-galanya. Kamu cuba cari. Ya? Nak ikut. Uish, mabuk ni kereta. Semenjak Mama meninggal, Baba naik motor je. Kau tak ada. Kau nak apa? Nak ikut. Kau nak ikut bendanya? Kau kan sekolah kejap lagi. Dah pergi sekolah, jangan nak mengada. Makan sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang ni nak cari Pak Suli. Ada ke? Sayalah Pak Suli. Anak ni siapa? Saya Ilham. Anak Badri. Ilham? Anak Sarjan Badri? Ya, betul. Ya Allah. Yam! Oh, Yam! Jom keluar ni tengok siapa ni. Ilham. Anak Badri. Jom masuk. Tolong buatkan air untuk Ilham. Jom masuk. Kamu dah besar panjang rupanya, Ilham. Dulu, Pak Suli tengok masa dalam kamu kecil lagi dalam gambar. Ini mana bapa kamu? Tak ikut sekali ke? Pak Suli, saya datang ni ada hajat.
kampung ni dulu memang selalu banjir. Nak-nak bila musim hujan kan. Tapi Pak Suli ingat lagi. Tahun 2014, kampung ni paling teruk dilanda banjir. Masa tu kira sejarah kampung ni lah. Ni. Jemput minum. Jemput minum. Lepas tu ni Pak Suli sambung balik. Lepas tu pagi hari kejadian tu, mak yam kamu pergi mengurut dekat kampung sebelah. Masa tu pun dah hujan lebat. Tapi yalah, mak yam kamu tu tak sampai hati sebab orang tu dah sakit sangat. Jadi dia pun pergilah. Yang Pak Suli ni tinggal dekat rumah tu seorang. Tapi hari tu macam tak ada nasib baik lah kan. Belum petang lagi, air dah naik sampai paras bawah lantai rumah. Tu jambatan depan tu pun habis roboh, dihanyutkan air. Pak Suli nak telefon pun tak boleh. Sebab apa? Semuanya dah hanyut di bawah air. Pak Suli ni risaulah juga. Sebab apa? Isteri Pak Suli ni tak balik-balik lagi. Masa tu lah baba kamu datang dekat kawasan kampung ni, naik bot tentera nak selamatkan semua penduduk kampung kat sini. Bapa kamu dia adalah juga pujuk Pak Suli untuk pergi tempat pemindahan banjir tu. Tapi Pak Suli ni rasa susah hati lah. Sebab apa? Isteri Pak Suli ni tak balik-balik lagi. Tapi bila fikir balik, betul juga apa yang bapa kamu tu cakap. Demi keselamatan, Pak Suli kena ikut bapa kamu naik bot tentera tu pergi ke tempat pemindahan banjir tu. Lepas tu Pak Suli, apa jadi? Bila Pak Suli sampai je dekat tempat pemindahan banjir tu, Pak Suli tak boleh nak buat apa-apa pun. Pak Suli cuma serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Masuk hari kedua, Pak Suli masih tak dapat jumpa dengan isteri Pak Suli. Susah hati Pak Suli ni bila fikirkan isteri yang tak balik-balik lagi ni. Lepas tu, Pak Suli jumpa dengan bapa kamu. Minta tolong pada bapa kamu untuk carikan isteri Pak Suli tu. Tapi tak sampai berapa jam, bapa kamu jumpa dengan Pak Suli, bawa gambar dengan video. Dia tunjuk gambar isteri Pak Suli. Dia sanggup korbankan nyawa dia untuk cari isteri Pak Suli dalam banjir besar tu tau. Berapa besar pengorbanan dia tu. Rupanya isteri Pak Suli selamat dekat tempat pusat pemindahan banjir kampung sebelah tu. Tapi masa tu Pak Suli tak dapat lagi jumpa dengan isteri Pak Suli. Sebab jambatan tu masih roboh lagi. Lepas je hujan semua reda, Regimen Askar Jurutera Diraja dengan JKR, anggota dia turun sama-sama buat jambatan ni. Baba kamu pun turun sama untuk buat liputan anggota yang terlibat dengan jambatan ni. Macam mimpi tu. Dalam masa 36 jam jabatan ni boleh siap. Hebat. Pak Suli. Tu kesan banjir ke tu? Ya. Itulah kesan banjir yang berlaku pada tahun 2014 tu. Dia jejak sampai ke Bumbung. Ni, jambatan ni jugalah yang hanyut. Dan jambatan ni jugalah yang siap dalam masa 36 jam. Kamu nak tengok jambatan tu? Boleh? Jom. Jadi, inilah jambatan tu Pak Suli? Inilah jambatan yang ATM tu buat. Jambatan ni nama dia Jambatan Belly. Masih kukuh lagi sampai sekarang. Kamu tahu tak? Lepas je jambatan ni siap, baba kamu lah orang pertama yang bawa balik isteri kesayangan Pak Suli tu. Lalu jambatan ni balik ke rumah. Baba kamu tu memang baik orangnya.
Dia selalu cerita pasal kamu dengan mama kamu. Pak Suli masih ingat lagi. Masa tu isteri dia sedang sakit. Tapi dia tak boleh balik. Kamu bayangkan betapa besarnya jasa babah kamu tu. Sanggup tinggalkan keluarga demi untuk berbakti pada negara. Apa yang buat kamu beria sangat nak datang kemari tu? Maaf Pak Suli. Saya baru je terbaca surat tu. Sebenarnya saya dengan babah dah tak rapat sejak mama meninggal. Pak Suli tahu. Sebab itulah Pak Suli boleh rasa kamu datang kemari. Sebenarnya baba kamu tu tak pernah ada seminit pun yang tak sayang pada kamu. Dia akan sentiasa rindu pada keluarga dia, pada kamu. Oh, kita ni tu. Betapa besarnya jasa babah kamu tu. Masa tu isteri dia sedang sakit. Tapi dia tak boleh balik. Mama kenapa ni Mama? Mama kejap. Amkau babah Mama. Mama kejap tau Mama. Babah ni. Mama kejap Mama. Mama kejap. Mama. Kita pergi hospital Mama. Hello?